Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Ajmal Ali dalam Buletin Kedah Sejahtera. Kerajaan Negeri Kedah terus memperkukuhkan komitmen terhadap kebajikan warga emas apabila menyalurkan peruntukan keseluruhan RM75,000 kepada 15 pusat aktiviti warga emas PAWE di seluruh negeri Kedah. Pengurusi Terkasar Kebajikan, Wanita, Keluarga Masyarakat dan Perpaduan, Datuk Hajah Halimatun Saadah Saad berkata, peruntukan menerusi geran pentadbiran tahun 2026 sebanyak RM5,000 itu bagi setiap PAWE disifatkan sebagai langkah strategik memperkasakan pusat sokongan komuniti itu agar lebih inklusif, aktif dan berdaya tahan. Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekadar suntikan kewangan, sebaliknya simbol pengiktirafan terhadap peranan besar warga emas dalam masyarakat. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Penyampaian Geran Pentadbiran PAWE Negeri Kedah tahun 2026 di PAWE Jalan Stadium Alostar. 4 pihak berkuasa tempatan PBT di Kedah mencatat pencapaian membanggakan apabila menerima anugerah Diamond sempena Majlis Anugerah Bandar Rendah Karbon 2025. Menurut Pengurusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kesihatan, Meja Besara Mansur Zakara, pengiktirafan itu membuktikan komitmen berterusan Kedah dalam melaksanakan inisiatif Bandar Rendah Karbon dan agenda kelestarian alam sekitar. Menurut beliau, pihak berkuasa tempatan Tambang Perindustrian High-Tech Kulim, Majlis Pemandaran Sungai Petani Kedah MPSPK dan Majlis Pemandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan masing-masing menerima pengiktirafan 5 Diamond, manakala Majlis Bandaraya Alostar MBAS dianugerahkan 3 Diamond. Majlis berkenaan dirasmikan oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atta Joseph Kurup di Ibu Negara pada Khamis lalu. Terkini, sebanyak 146 daripada 156 PBT di seluruh negara telah menerima latihan berkaitan, manakala 70 PBT telah memulakan inisiatif pelaksanaan penyelesaian rendah karbon di kawasan masing-masing. Pengurusi Jawatankuasa Kebajikan, Wanita, Keluarga Masyarakat dan Perpaduan, Datuk Halimatun Saadah Saad meneruskan program Zairah 3 penerima bantuan sejahtera pesakit terlantar BSPT dalam Dewan Undangan Negeri Dun Derga. 3 individu terpilih yang dikunjungi berhadapan masalah kesihatan yang serius iaitu Nur Azman Abdullah, 52 tahun dan Abdul Latif Ishak, 71 tahun, masing-masing pesakit strok, selain Cik Sepihak Ibrahim, 78 tahun, yang mengalami patah cabang paha akibat terjatuh dari kerusi. Maklumnya, lawatan itu turut disertai agensi berkaitan termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menyediakan bantuan bulanan RM500 dan BSPT secara one-off, di samping bantuan Batulman RM1,000 serta tambahan RM500 daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Hadir sama Adun Derga Muhammad Amri Wahab serta Timbalan Pengarah JKM Kedah Nur Ashikin Ibrahim. Pendekatan turun padang oleh kepimpinan masyarakat bagi memastikan setiap dasar dan inisiatif pembangunan benar-benar mendapati keperluan rakyat serta memberi impak langsung kepada komuniti setempat perlu menjadi agenda utama. Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Kemiskinan dan Pembangunan Insan, Datuk Ustazah Siti Aisyah Haji Ghazali, berkata pendekatan tersebut bukan sahaja merapatkan hubungan antara kerajaan dan rakyat, malah menjadi medium penting untuk mendengar sendiri suara komuniti di peringkat akar umbi. Menurutnya, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan hanya dapat diperkukuhkan apabila keperluan sebenar mereka dikenal pasti dan ditangani secara berkesan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Hari Komuniti Kampung Sejahtera Dun Kota Putih di Kompleks Sukan Sanglang. Tambah beliau, pelbagai aktiviti komuniti turut diadakan termasuk pertandingan Orang Kampung Got Talent serta pameran melibatkan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan bagi memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat dan perkhidmatan. Silat bukan sekadar seni mempertahankan diri, sebaliknya benteng akal budi, disiplin jiwa serta lambang identiti bangsa Melayu dan Nusantara yang telah merentas sejarah ratusan tahun. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan Datuk Muhammad Saleh Saidin menyatakan silat adalah aset warisan yang perlu terus diperkasakan selain menjadi instrumen pembinaan belia dan pemakin perpaduan komuniti. Beliau hadir merasmikan kejohanan silat tanding dan seni berkumpulan yang diadakan serentak dengan Himpunan Legasi Ismail Cik Terbuka Kedah 2026 di Muzium Kota Kuala Kedah. Program tersebut menghimpunkan lebih 1,000 pesilat, jurulatih dan penggiat seni mempertahankan diri. Penganjuran 2 program serentak itu merupakan langkah strategik bagi memastikan silat terus berkembang sebagai sukan kompetitif tanpa mengabaikan nilai tradisi yang menjadi tunjangnya.
Maktab Mahmud Yan terus komited melahirkan generasi berilmu, beriman dan cemerlang sepanjang 25 tahun penubuhannya. Menurut Pengerusi Tugasan Pembangunan Luar Bandar, Pembangunan Insan dan Pembasmian Kemiskinan, Datuk Ustazah Siti Aisyah Haji Ghazali, kejayaan institusi Maktab Mahmud bukan sekadar pada kecemerlangan akademik, malah pada pembentukan sahsiah dan jati diri pelajar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya merasmikan sambutan Jubli Perak 25 tahun Maktab Mahmud Yan. Menurut beliau, usia 25 tahun melambangkan kematangan sesebuah institusi dan menjadi asas penting untuk merangka perancangan lebih strategik menjelang Jubli Emas 50 tahun akan datang. Kerajaan Negeri Kedah bersama rakan-rakan SG4 mempelawar pelabuhan Mesir meneroka peluang pelaburan di Kedah, Terengganu, Kelantan dan Perlis dalam usaha memperkukuh kerjasama ekonomi serta melonjakkan nilai perdagangan dua hala yang ketika ini masih rendah. Pengerusi Tugasan Industri dan Pelaburan, Pengajian Tinggi Sains Teknologi dan Inovasi, Profesor Dr. Hilman Abdullah berkata, usaha tersebut dilaksanakan menerusi misi promosi pelaburan ke Mesir bagi memperkenalkan potensi negeri-negeri SG4 kepada syarikat berpotensi di negara berkenaan. Menurutnya, misi perdagangan itu penting memandangkan nilai perdagangan Malaysia-Mesir pada 2024 hanya sekitar 3 bilion ringgit setahun berbanding keseluruhan nilai perdagangan Malaysia yang bercecah 2.9 trilion ringgit bagi tempoh sama. Delegasi yang diketuai beliau itu turut disertai Esko Pelaburan Terengganu, Haji Muhammad Nur Khuzaini Abdul Rahman, Timbalan Esko Pelaburan Kelantan, Muhammad Nasrif Daud dan SG4 Berhad. Program berkenaan turut mendapat sokongan Ahli Parlimen Mesir, merangkap pengurusi Majlis Perniagaan Mesir Malaysia, Dr. Sharif El Gabali yang turut hadir bersama komuniti perniagaan tempatan. Program yang diajurkan dengan kerjasama Kedutaan Malaysia di Mesir dan Metrate Mesir itu turut menghimpunkan kira-kira 50 syarikat Mesir daripada pelbagai latar belakang industri. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urusan Penerangan Darul Aman. Selamat menyambut Ramadan. Semoga Ramadan kali ini membawa 1000 keberkatan dan menambah ketakwaan kita. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.